Baik, kita nak tukar motor ni. Air blower motor SM4 ni Honda. Airconnya lah. Jadi baru pun kita macam shaft dia goyang. Kita repair dulu ni. Tower spacer panggil. Sebelah sini. Kita buka dulu. Baru bergoncang. Goncang juga. Spacer lah dekat sini. Okey. Kita buat spacer ni. Gunting bagi bulat lah. Okey. Yang bulat tu kita masukkan sini. Lepas tu ni sini. Okey, kita proses. Masukkan ini pula. Banyak spacer dia. Okey. Kita cuba dulu motor ni yang kita buat. Okey. Kita kena buka ni. Di sini kena buka ni. Dia punya blower So kita kena buka ni lah. Bar ni kena buka. Ni bar dia. Kita kena buka ni. 1, 2, 3, 4. Drawer ni kita keluarkan. Okey tu ya. Okey. Kita buka ni sikit. 2.
Kita tarik ni. Kita tarik sikit ni. Baru kita boleh keluarkan ni. Kena buka ni. Ni kena buka, bawah kena buka. Okey. Kita dapat keluarkan ni ya. Sini ada 2, 1. 2 belakang ada 1. Ni buka ni. Kemudian di bawah tu pun buka. Okey, kita tarik keluar. Okey, wire dia. 1, 2, 3. 3 wire kena tarik. Ini wire rubber. Kita cuba dulu ni. Baik. Kita masuk satu wire ni untuk motor dia. Blower motor. Dan kita test lah. Kita on-kan switch ya. Tengok dia fungsi tak. Buka 1. Okey, jalan 2, 3. Ni on laju ni. 3, 4, 5. Okey, kita rasa panas tak? Okey, sejuk ya. Okey, boleh lah, kita boleh pasang lah motor ni. Tukar motor. Baik ini motor lama dia, saya dah buka. Motor ni dia macam pusingan dia tak laju lah. Dia lemah. So saya dah tukar baru. Sorry lah tadi kita tak masuk tu, kita tak tunjuk video. Cuma kita buka tu, kita hanya buka skru ini ya. Skru ini 1, ini 2 atas, lepas tu ini. Ini kena buka jugalah. Ini sini buka. Ada lagi satu bawah ni. Tak nampak ya, dia punya kaki tu. Mana? Dekat situ ya. Skru tu. Situ buka. Dan kalau perlu skru kecil tu. Tak nampak ya. Tu dalam. Okey, dia 3 skru je untuk gantung dia ni. Dan ini pun kena buka lah untuk apa, clamp dia. So sekarang dah siap angin dah kuat lah. Kita buka aircon. Okey, slow pun. Okey, ini nombor 3. 3 pun kita rasa kuat angin dia. Okey, settle lah masalah air blower yang lemah lah, yang rosak. Kadang-kadang angin tak keluar. Ni dia dah mula sejuk tu. Biasa kita dapat 15 ni. Okey, settle. Ni nombor 3. Nombor 3 pun angin dia kuat. Nombor 4 lagi kuat lah. Okey, kita pasang drawer dia balik. Jadi pasang drawer dia. Okey dah siap. Itu saja saya nak kongsikan. Bagaimana kita tadi kita beli daripada Shopee lah, tapi dia punya sharp tu ada goncang lah. Sharp dia goncang. Ini sharp dia tough lah. Dia tak goncang tapi dia punya motor pula masalah. Tadi kita beli baru,
sub dia ada macam free play juga. Jadi saya tambah dia punya spacer, buat daripada apa, plastik je lah. Dia kita dah pasang, dia diam lah. Kalau apa tu shaft ini, rotor shaft ni, dia macam ada free play, motor kita akan bunyi vibrate lah, sekarang dia smooth lah jalan. hati lah saya dapat 12 memang angin memang kuat lah, motor ni memang buat hati lah. Ok, itu saja yang dapat saya kongsikan. Bye bye, terima kasih.